berlapang dada. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, UMNO tidak perfect. UMNO bukan malaikat. Ada banyak kesalahan. Begitu juga dengan PAS. Sebab itu saya menyuruh daripada peringkat awal, kita bercakap soal meletakkan Islam dan kepentingan Melayu itu lebih tinggi daripada kepentingan parti. Betul, apa yang dia bangkitkan hari ini, kesalahan UMNO, kesalahan PAS, takkan habis. Tetapi kalau kita melihat secara objektif, dia akan selesai apabila kita bersama, duduk semeja. Kenapa? Kenapa YB, bersama? kemudian Pertama, YB. kita kena ingat apa yang tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh bersama? Kenapa dengan DAP yang memang jelas menentang Islam? Kenapa hari ini DAP Pakatan Rakyat yang jelas mempelopori idea pluralisme umpamanya, menyamatarafkan Islam dengan agama lain? Ini bukti. Ketua PR Pakatan Rakyat boleh tengok dalam blog dia. Dia bercakap apa? Dia menyamatarafkan semua agama ini. Pluralisme ini dianggap sebagai sama. Walhal kita semua sepakat. Orang UMNO ke orang PAS ke, kita bercakap berasaskan hadis Nabi SAW sebut apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang lebih tinggi daripadanya. Dan lebih tinggi hatta dengan parti pun. Parti ada kelemahan dia. Ada kelemahan kerana parti ini tidak sempurna. Tetapi yang lebih sempurna adalah Islam. Sebab itulah kita kena ingat, apa kekurangan dalam PAS boleh ditampung oleh UMNO. Apa yang kekurangan dalam UMNO boleh ditampung dengan PAS. Sebab itu saya katakan, kita banyak persamaan. Kenapa kita tidak cari persamaan? Kalau kita bersama, saya kira bukan saja royalti minyak, Tok Guru Ni Aziz nak kekal Menteri Besar pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Syarat kerana bersama. Kelantan adalah negeri Melayu bersama. Islam. Syarat Negeri Melayu bersama. Islam. Sebab itulah perjuangan Islam itu kena kekal. Betul, saya setuju. Kalau YB Khalid Samad kata, syarat pertama untuk kita bersama, Islam perlu dijunjung. Saya kira tidak ada statement daripada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Presiden dan Timbalan Presiden yang mengatakan UMNO tolak Islam. UMNO tidak akan menerima Islam. Tidak ada. Kalau itu jelas, kerana kita kena ingat, Imam Asy-Syafi'i dia kata apa? Nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita berhukum berasaskan apa yang nyata depan mata kita. Yang zahir, yang dalam hati dia, itu antara dia dengan Allah. Setakat hari ini, saya tak tahulah ahli majlis tertinggi UMNO dekat depan ni. Pernahkah Timbalan Presiden kata kita tidak boleh bersama PAS kerana kita UMNO tidak menyokong Islam? Tak pernah. Tak pernah. Pernah. Jadi itu sudah cukup. Pernah. Kita dimainkan banyak kali ada. Dia kata kejap Setiausaha Agung kata boleh, besok orang lain kata tak boleh. Dan perkara ni dah banyak kali dah kita didongengkan. Walaupun kita berkali-kali cuba usaha untuk bersama-sama untuk memperjuangkan masa depan orang Islam, orang Melayu. Tapi PAS menolak. Okey, saya nak tanya Dr. Ashraf satu saja. Seperti doktor cakap UMNO tidak tolak Islam. Apakah pada masa yang sama juga UMNO tidak tolak hudud? Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, kita kena ingat, apabila kita bercakap soal Islam, kita kena terima sepenuhnya. Allah kata apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Okey? Nak Islam kena ambil semua, tak boleh separuh-separuh. Tetapi kena ingat, dari segi perlaksanaannya tidak semestinya hari ini kita bergabung, esok buat hudud. Itu akan menzalimi hukum Islam itu sendiri. Itu akan menjadi fitnah besar. Dan ini jugalah yang disebut oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Azizan, ada dalam Keratan Sinar Harian. Dia sebut apa? Hudud bukan prioriti keutamaan utama sekarang. Kita perlu mempersiapkan orang untuk faham Islam. Itu sebenarnya hukum Islam yang sepatutnya. Kalau Datuk Seri Azizan, Menteri Besar Kedah pun cakap begitu, saya kira senada dan seirama dengan apa yang UMNO bercakap selama ini. Yang UMNO cakap selama ni, ya, kalau pergi Kelantan PAS memerintah potong tangan, ya, akan habis batu-batu nak buat jalan tak boleh pasal duk rejam orang. Ini merupakan pendirian UMNO yang telah dinyatakan. Ahli panel, kalau dua orang bercakap serentak, bagaimana moderator nak mengurus tugas? Jadi saya pergi pada soalan lain kepada pembicara kita yang keempat. Dr. Abu Hassan ini seorang yang mengkaji tentang masa depan. Neutral. Zentrum Future Studies. Saya nak tanya balik kepada tajuk kita tentang perjuangan untuk bangsa Melayu dalam politik.
Apakah dalam abad ke-21 ini, Doktor, ya, perjuangan bangsa itu masih penting? Okey, sebelum saya menjawab, sebab itu saya mengatakan saya perlu memperjelaskan beberapa perkara terminologi yang salah pada malam ini. Okey, seperti yang rakan, saya bukan kata bias tidak. Walaupun Datuk membisikkan kononnya saya saya bias, sebenarnya ahli akademik tidak pernah bias. Tak pernah. Pertama, rakan saya Dr. Ashraf mengatakan pluralisme. Isu pluralisme ni banyak dipercakapkan. Sekali lagi saya ingin mengatakan pluralisme adalah perbandingan ataupun istilah terminologi. Kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dia menerima kepelbagaian agama, keserataan tadi adalah jelas. Tidak ada masalah apa-apa dengan pluralisme. Sebab di dalam pluralisme itu ada relatif, iaitu pluralisme berhubungan dengan sesuatu situasi. Saya ingin perjelaskan, pluralisme, liberalisme adalah suatu kepercayaan relatif, suatu amalan relatif. Tidak perlu ditakuti kerana kita sering ahli politik menyalah tafsirkan istilah-istilah bahasa Inggeris ini. Okey. Yang kedua tentang perjuangan bahasa Melayu. Saya katakan, jelas di dalam perlembagaan semua orang membaca perlembagaan, sebab itu saya mengatakan tidak ada tanggungjawab kepada mana-mana ahli akademik untuk menerangkannya, kerana kedudukan bahasa Melayu, Islam dan orang Melayu sangat-sangat kukuh di dalam perlembagaan ini, kecuali orang politik yang tiga ini sentiasa bertelagak ini memindanya. Itu sahaja kedudukannya. Tetapi saya ingin mengatakan perkara yang lain, moderator. Perkara asas fizikal yang boleh menunjukkan bahawa sejauh mana orang Melayu itu terpelihara. Saya bandingkan dalam kajian saya. Itu menjawab soalan saya ataupun doktor nak menjawab apa yang doktor ada data di sini? Tak, saya perlu tunjuk sebab dengan kekuatan bahasa tidak cukup. Kita kena bandingkan. Saya ambil kedudukan internal domestik ekonomi. Kita nak tengok siapa yang pandai menguruskan ekonomi ataupun tidak. Kenapa orang Melayu selalu menjadi alat untuk diperagakan, untuk dilawankan. Semua orang mengatakan orang Melayu miskin, semua orang mengatakan orang Melayu Kelantan itu tidak berfaedah, miskin dan sebagainya. Sebagai anak Kelantan saya mengatakan, di antara orang Melayu paling berjaya adalah orang Melayu Kelantan. Tapi saya pernah buktikan. Ini bukan persoalan politik, saya buktikan. Saudara sekalian, saya mempertahankan data. Beasiswa Di Kelantan, Kerajaan Pusat. Datuk, di Kelantan, industri kreatif di Kelantan yang terlibat di kalangan orang Melayu 2,723. Di Melaka, orang Melayu terlibat 457. Di Pahang, 312 orang. Negeri Sembilan, 374 orang. Terengganu 813, di Johor 1200. Kedudukan tertinggi orang Melayu terlibat dalam perusahaan industri kreatif, batik, keropok dan sebagainya adalah di negeri Kelantan. Ini buktinya. Saya ambil yang kedua ialah industri makanan, restoran dan sebagainya. Doktor, data itu terlalu panjang untuk dibaca dalam waktu saya yang perlu baca terhad. sebab kita kena bagi Okey. Saya nak kembali, contohnya. Saya nak kembali kepada soalan saya tadi. Dalam abad ke-21 ini, apakah perjuangan bahasa Melayu itu masih penting? Kenapa tidak penting? Kenapa Jepun mempertahankan bahasa dia? Baru sebentar tadi Datuk memberi dialognya ketika kami makan. Bagaimana sukarnya orang-orang asing di dalam peristiwa evakuasi letupan nuklear di Jepun, kerana mereka tidak boleh berkomunikasi di dalam bahasa Jepun. Kenapa orang Jepun mempertahankan bahasa Jepun? Kenapa Jerman mempertahankan bahasa Jerman? Tetapi kenapa kita meminda bahasa Melayu ini sewenang-wenang? Kenapa di universiti, sekolah-sekolah? Saya mengatakan roh bangsa ini adalah bahasa Melayunya. Islam itu ditandanya oleh tulisannya. Bayangkan jika tulisan Jawi ini diapungkan semula, pasti 12 juta di negara ini akan boleh membaca Al-Quran dengan mudah. Tidak perlu pun sistem Iqra' dan sebagainya. Sebab itu saya mengatakan betapa penting orang akademik mempertahankan bahasa Melayu. Malah malam ini, walaupun saya orang Kelantan, saya menggunakan bahasa Melayu paling tinggi. Nilai dia, dengan istilah dan sebagainya. Ingin memberitahu, adakah kita dengan secara mudah boleh menggubah beberapa perkara hanya untuk meminda beberapa isu-isu penting kerana bahasa ini? Saya mengatakan penting. Apakah kerajaan pada hari ini tidak mementingkan bahasa Melayu? Pertama, saya telah mengatakan di dalam sistem kerajaan tentang isu orang Melayu ini, kita ada 4 sistem. Pertamanya, sistem. Sistem saya tak nafikan. Semua ahli politik berkata bahawa sistem dipertahankan. Tetapi yang saya pentingkan di sini ialah dia bersifat peragaan sahaja. Sistem itu bersifat peragaan, tetapi praktikalnya tidak, amalannya tidak. Itu kita persepsi. tidak mematuhinya. Itu persepsi. Saya doktor. ambil sebagai satu contoh. Itu bukan fakta, persepsi. Tak, untuk pandangan Datuk, saya ambil contoh. Okey, Saya bagi cabaran kepada lagi, doktor. Ya, Betul-betul. saya bagi cabaran kepada tiga-tiga ahli politik yang ada di pentas. Saya bagi cabaran agar Datuk sebagai ahli UMNO
pemerintah sekarang, YB Khalid dan juga sahabat saya Dr. Ashraf pergi ke universiti, bertemu setiap naib chancellor dan cari pekeliling terbaru semua universiti ini. Arahan terbaru, jelas, statement, pernyataan dari salah seorang naib chancellor. Akademi Pengajian Melayu di Universiti Malaya mundur. Pelajarnya tidak dapat kerja dalam tempoh 9 bulan kerana bahasa Melayu. Itu kenyataan. Okey, saya habis pusingan yang pertama. Saya nak balik kepada soalan pusingan kedua ini kepada YB Khalid ya. YB, kita bercakap tentang pembangunan orang Melayu. Saya nak tengok kepada negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Tadi kita tengok YB sendiri kata kalau UMNO bila dia merintah mungkin dalam beberapa keadaan biarpun kata membela Melayu, Melayu tidak terbela. Di negeri Pakatan Rakyat yang ada sekarang ini, sejauh mana di Selangor misalnya kerajaan Pakatan Rakyat telah membela orang Melayu? Saya rasa Tuan Moderator pun memahami ya, bahawa kuasa kerajaan negeri memang amat terhad ya. Dan saya nak beri jawapan, saya tak nak jawab bagi Selangor, saya nak jawab bagi Pulau Pinang. Selangor kaya. Okay. Biar saya beri contoh sebagai Pulau Biar Pinang. YB saya ubah soalan saya sekejap. Tak apa. Biar saya nak jawab yang tanpa diubah. Selangor biar, PT banyak. Kena jawab Selangor lah. Dia pitih di Selangor PT banyak. tu Kedai arak, kilang arak semua Selangor. Tak apa Datuk, kita ini ruang untuk YB memberikan pandangan. Okey. Negeri Selangor bila mula-mula kita ambil alih, guru-guru kafa gajinya RM750 sebulan. Tahun pertama kita ambil alih, kita naikkan jadi RM1,000 sebulan. Dan bila dinaikkan, Menteri Besar minta maaf. Minta maaf kerana tak mampu nak naikkan kepada apa yang sepatutnya, iaitu paling kurang dia punya target RM1,500. Tahun ini kita naikkan daripada RM1,000 dah jadi RM1,300 sebulan. Dulu RM750. Sekolah-sekolah agama rakyat sekarang ini mendapat bantuan setiap tahun sebanyak RM6 juta. Exco Agama Datuk Dr. Hassan Ali, dia pernah bila dia pergi, dia cari ada satu sekolah agama yang swasta, sekolah agama yang tidak mendapat walaupun 1 sen daripada kerajaan negeri selama 15 tahun ianya beroperasi. Tapi bila kita ambil alih, kita memberikan bantuan. Banyak ma'had-ma'had tahfiz, banyak sekolah-sekolah agama swasta, banyak ya, yang mana kita nak bangunkan ya. Dan ini memang kalau kita nak lihat, memang kesannya dah jelas di negeri Selangor ya, dari segi kehadiran yang mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau dan sebagainya, dah jelas memang kesan. Saya nak beri satu kisah Pulau Pinang. Pulau Pinang yang dikatakan cara ringkas yang dikatakan DAP ini musuh Islam dan sebagainya. Tuan-tuan, Lim Guan Eng dia beri kepada sekolah-sekolah mak tahfiz, anak-anak murid yang hafal 10 juz, dia bagi hadiah RM200 Berapa orang? Setiap seorang. Yang hafal 20 juz, dia bagi RM300 setiap seorang. Yang hafal 30 juz, dia bagi RM500 setiap seorang. UMNO ada beri. Pernah beri. Yang manfaat sikit, yang mudarat Tak banyak. kisah manfaat sikit ke apa, tapi ianya merupakan satu penghargaan. Sehingga apabila ditanya kepadanya ya, oleh orang-orang yang bukan Islam yang kelilingnya, ini apa ni tahfiz apa yang kamu nak heboh sangat nak bagi duit? Dia kata ini merupakan asas agama Islam, sumbernya adalah Al-Quran. Bila orang Islam ni dia hafal Al-Quran, ini merupakan satu kehebatan yang kita mesti hargai. Okey YB, saya tanya tentang Selangor dari segi pembangunan fizikal, dan YB cakap begitu ya. Satu yang pasti saya tengok, dari segi lampu jalan, dari segi rumput panjang, dari segi bandar kotor, saya jelas satu perkara, bahawasanya Bandar Melaka yang diperintah oleh Bangsa Malaysia itu jauh lebih bersih dan lebih baik. Bahawasanya dari segi kemudahan-kemudahan yang saya sebutkan tadi, UMNO semasa memerintah Selangor itu jauh lebih cemerlang dari segi ini daripada kerajaan Pakatan Rakyat sekarang. Lampu jalan kat rumah saya selalu padam. Rumput panjang, bandar kotor, itu tanggungjawab siapa itu? Duit dah habis.
Duit yang UMNO tinggalkan dah habis. Saya rasa kalau kita nak